Dia tu bid'ah ni tak ada, Nabi tak pernah buat benda tu. Siapa muka? Pakcik tu jawab apa? Pakcik tu kata, aku dah habis mayat, aku nak satu punggung kan? Aku tak suka, aku suka aku kan? Habis mayat nak satu muka. Apa bid'ah tu? Nakkan bid'ah kan? Habis tu kalau saja jalan-jalan, lepas tu bid'ah. Dolalah, benar. Kait dengan mayat dia jadi bid'ah dolalah. Tak ada nak pening orang. Boleh faham? Ni orang ada maksud dia tak boleh nak beza mana satu yang patut dicerita, mana tak dicerita. Sebab apa? Tidak melihat pada keadaan semasa. Dia mati Allah SWT kata tu. Wallah. Habis. Mungkin ada penambahan daripada Ustaz Azam terhadap soalan ini. Jadi kalau tiada apa-apa yang mau diterangkan, saya buka soalan kepada hadirin juga sekalian. Kalau ada siapa yang mau memberikan pendapat, mau ada memberikan soalan ataupun ada yang tak setuju dengan Ustaz dan sebagainya, jadi boleh mengambil mikrofon dan mengutarakan soalan. Kalau nak bagi kita, sila. Silakan siapa yang ada baca buku. Sebenarnya bila kita baca buku ni, kita takut yang kita faham tu bukan seperti mana yang pernah. Jadi apakah ciri-ciri buku yang kita perlu baca dan apa ciri buku yang kita perlu mengaji? Sesuatu sikit bagi belajar perubatan lah. Bagi belajar agama, belajar agama memang kena baca semua. Buku agama, buku yang berkaitan dengan agama yang boleh dibaca oleh pelajar perubatan dan tak boleh dibaca oleh pelajar perubatan. Maksudnya sekali nak. Okay. Ada lagi soalan? Kita kumpul soalan. Okay, kalau tak ada, kita jawab soalan soalan yang pertama yang diberi Ustaz Azam dulu. Silakan. Soalan bertanya tentang apa maksud manhaj. Tadi kita guna banyak kataan tersebut. Manhaj ni kalau macam nak sebut bahasa mudahnya, kita letak garis panduan lah. Garis panduan yang diiktiraf dan diterima pakai sebagai satu cara yang selayaknya digunakan. Dan cara ini bila digunakan, maka dia akan keluarkan kefahaman ataupun natijah yang sepatutnya. Kita sebut garis panduan lah. Sebagai contoh, kita bagi bahasa mudah lah. Kita bagi bahasa mudah, hadis atau ayat Quran. Untuk faham, dia ada garis panduan dia. Sama ada garis panduan dari segi bahasanya, garis panduan daripada usul fiqhnya, garis panduan dari segi tengok situasi dan wakilnya. Gabung semua ni, yang ini nama dia manhaj. Dengan manhaj ni barulah akan keluar kefahaman yang benar daripada kandungan hadis dan juga Al-Quran tadi. Gabung salah satu isi manhaj ni adalah banyaklah. Salah satunya memahami wakil yang saya ada sebut tadi. Ini masalah yang hilang daripada otak golongan-golongan yang mendakwa mereka berpegang pada Quran dan Sunnah. Ini masalah mereka. Rasulullah SAW, dia tak bagi Rasulullah, kalaulah Quran dan Sunnah ini cukup semata-mata berpegang dengan teks, tak payah ada Nabi lah. So Allah Ta'ala turun kitab sebiji ya, waktu umum lah, kitab ni yang beritakan kamu. Jadi Rasulullah turun, Rasulullah diturunkan sebagai mu'alim kepada teks tadi. Orang yang akan mengajarkan cara untuk mengeluarkan kefahaman daripada teks. Cara-cara yang diajar Nabi ni lah diwarisi oleh para sahabat, diwarisi pula oleh tabi'in dan tabi'in, dan diwarisi oleh madrasah-madrasah yang diiktiraf dan diterima oleh ulama-ulama Islam. Sama dalam hadisnya, dalam fiqhnya, akidahnya sekalian. Ini nama dia manhaj, garis panduan. Dan setiap bid'ah nak buat pembedahan pun, anda boleh bedah orang. Tapi pembedahan anda tidak diiktiraf sebab tidak guna cara yang diiktiraf oleh pakar-pakar perubatan. Boleh nampak ni? Jadi cara yang diiktiraf oleh pakar perubatan itulah manhaj. Kalau kita nak tatbik dia sebut bidang perubatan. Jadi satu dah nak tambah sebelum ni, tambah takut-takut atau tak sempat takut orang salah faham. Kita sebut tadi sanad riwayah, sanad riwayah, kita sebut sanad riwayah paling penting. Jangan kata pula sanad riwayah ni tak ada faedah, tak ada nilai. Kena ingat, orang yang dapat sanad riwayah ni adalah orang yang muda daripada umat Islam.
Sebab dia dapat kelayakan untuk meriwayatkan. Tapi kena sedarlah, dia dapat kelayakan untuk meriwayatkan. Sekiranya dia tak ada sanad tu, jangan pandai-pandai nak figuran dan nak ajak pula. Itu kena faham. Ketiga-tiganya mulia dan ketiga-tiganya penting, cuma kena reti kadar mana yang dia dapat, supaya tidak timbul masalah dalam umat-umat salah. Penting sekali. Ustaz Zaman lebih tolong jawab, minta jawab soalan itu lagi. Soalan. Dia tanya slow sangat, tak dengar tadi. Dia tanya, apakah kitab-kitab yang boleh dibaca dan kitab tak boleh dibaca? Untuk tahdid, susah sedikit. Cuma anda nak sebut, dalam asal yang kita tolak tepi tu kitab boleh dibaca atau tidak tadi. Jadi kita tak gini. Kitab ini untuk boleh baca dia kena melalui proses latihan. Yang dinamakan mengaji ni. Dengan mengaji asas-asas yang berkaitan dengan ilmu apa-apa ilmu kita ambil contoh untuk ambil asas-asas untuk memahami faham hadis, nak faham syarah hadis. Dalam syarah hadis dia akan ada istilah-istilah khusus yang kadang-kadang kita akan jumpa istilah berkaitan dengan masalah hadis. Contoh sanad, ni sanad sekian-sekian, yang ni sahabat, yang ni sahabi, yang ni sanad munqati'. Kita akan jumpa dalam kitab syarah hadis. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Ada juga kadang-kadang dia bincang bab i'rab. Nak syarah hadis kan hadis bahasa Arab. Adalah asas-asas lugah yang kita kena tahu. Jadi untuk dapatkan kemahiran untuk boleh baca kitab syarah hadis ini, dia mesti ada tempoh latihan dan ada maklumat-maklumat basic yang berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu lugah dan sekian-sekian. Bila himpunnya ni, maka dia layaklah untuk baca dan dengan latihan perancangan daripada buku tadi tu layak untuk membuat rujukan sendirilah dan bacaan sendiri terhadap kitab dalam bidang hadis. Ini ilmu yang khusus lah, ilmu kata-kata, ilmu yang untuk memang ilmu yang kuat lah, kukuh yang perlu pada latihan tadi. Jadi untuk bidang-bidang kita letak bidang syarah hadis, bidang fiqh, utamanya fiqh sendiri, tafsir, akidah dan sebagainya, memang kena ada tempoh latihan. Dan dengan latihan tadi tu, bila dah cukup alat, maka bacalah kitab apa pun. Selagi mana tak cukup, jangan baca lagi. Bukan jangan baca tapi carilah start. Cuma sekarang ni ada banyak kitab-kitab moden yang dikarang, kitab untuk menerangkan kefahaman Islam. Nak faham ni? Kitab yang menerangkan kefahaman Islam, cerita tentang sistem ekonomi Islam ini berbanding dengan sistem ni, apa yang lebih baik, terangkan sistem ekonomi dalam bentuk bahasa yang mudah. Yang ni tidak ada halangan untuk faham. Sebab apa? Yang ni bukan yang kitab yang khusus bidang kalau kita sebut ni bidang profession yang khusus. Bukan cerita tentang, kalau kita nak bagi contoh mudah ni, buku khusus perubatan dengan buku panduan kesihatan secara umum. Buku panduan kesihatan secara umum tu tu boleh baca. Bacalah makcik pergi kedai boleh baca. Kalau dia masuk sekolah dah dulu. Kalau buku-buku yang khusus bidang medik, yang ni kena ada alat-alat tertentu. Lepas dah cukup baru boleh baca sendiri. Cukup lah tu ada bagi bantuan ni. Sebab kalau nak tahdid buat list susah dah sikit. Ambil kena buat folder masalah yang pula. Allah Ta'ala. Terus kepada Ustaz Nazrul, jawab soalan. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin minta pandangan Ustaz akan ketidakmampuan Azhari di Malaysia dalam bahasa Arab pada tahap yang sewajarnya. Dia mati Allah Subhanahu Wa Taala sekian, dia ni reti yang patut diterima daripada pelajar Azhar. Itu tidak mampu untuk berbahasa Arab. Tapi yang pertama lah kita nak tanya lah, kalau kita mampu berbahasa Arab pun di Indonesia, dia cakap dengan siapa? Balik rumah semakin ya umi. Mana semakin? Roti lah kan? Mak itu pening-pening. Lepas tu apa ini dan sebagainya ada. Maksudnya sekarang kita kena tengok balik dari itu. Kalau orang sebut secara umum sangat pun tak pernah kenal luar. Bila dia kata Azhari balik ke Malaysia tidak mampu untuk berbahasa Arab, tapi untuk siapa? Untuk siapa? Majlis Arab tadi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kena beza dua keadaan. Yang pertama bercakap bahasa Arab, yang kedua memahami teks bahasa Arab. Boleh faham? Itu dua kondisi yang berbeza. Ada orang yang mampu untuk berbahasa Arab dan mampu memahami teks bahasa Arab. Ini satu keadaan. Ini satu kelebihan lah. Dia mampu berbahasa Arab dengan lancar. Yang kedua, dia mampu memahami teks bahasa Arab, sama ada turas ataupun yang mu'asir ataupun mu'asarah. Kedua-duanya mampu untuk dia fahami dan kemudian dia mampu untuk nafal dan ceritakan kembali dalam bahasa yang lebih mudah disampaikan dalam bahasa Melayu. Faham? Yang kedua, dia mampu untuk berbahasa Arab tapi tidak mampu untuk memahami teks bahasa Arab. Rugi tak? Rugi. Sebab apa? Dia hanya boleh mampu menjadi penterjemah, tapi dalam keadaan tertentu saja. Tidak semua penterjemahan dia boleh lakukan. Sebab apa? Sebab dia tak erti dalam teks bahasa Arab. Atau orang yang erti berbahasa Arab, kemudian dia hanya boleh jadi turis guide. Boleh cerita hadza madhab. Ini adalah museum. Sampai ada museum sikit, ada kelentong. Dia nak tampung pergi tau.
هذا اسمه في اللغة العربية لا يوجد. هذا في اللغة الملايوية فقط. اسمه Prabu. Kadang-kadang walaupun dalam bahasa Arab ada, tapi dia tak erti. Kalau orang tanya lah erti sangat bahasa Arab, hang cerita kat aku pasal kereta dalam masa 10 minit. Apa itu kereta? Boleh tak? Hadis sajarah. Sajaratun jamilatun jiddan. Betul lah tak? Betul? Cerita tengok mukawinat pada sajarah tu. Tayar orang panggil apa? Steering orang panggil apa? Enjin orang panggil apa? Plug tu orang panggil apa? Boleh tak? Maksud dia boleh lah cakap, tapi nak cerita seperti itu mungkin. Maksud dia patut kena kuasai sampai peringkat macam tu lah. Ada orang yang tadi saya beritahu satu golongan boleh berbahasa dan kemudian boleh memahami teks. Yang kedua boleh berbahasa tapi tidak mampu memahami teks. Ada golongan ketiga yang mampu memahami teks tapi tidak mampu berbahasa Arab. Boleh faham? Lepas tu kadang-kadang kita tengok ramai tuan-tuan guru di pondok-pondok, mereka mengaji di Makkah Al-Mukarramah, balik ke Malaysia dah lama masa, cuma pandai berbaca kitab Arab dengan nahmunya, dengan sarafnya, dengan tak boleh lawan. Balik semua kena. Tapi kalau Pak Arab mai jumpa dia, tu cakap, dia diam lama, baru lupa. Cara nak cakap tu lain pula. Bagi ilmu muhadasah dengan ilmu qiraah wal imla tu syai'un akhar. Sebab tu jangan samakan semua. Jadi kena bezakan istilah dan juga kondisi. Sebab tu kalau orang tu hukum tu secara umum, kata orang yang balik pada Azhar tak kerti berbahasa Arab, kita tanya dari segi mana? Baru jelas. Baru boleh tak statistik. Dari segi muhadasah, dari segi imla, dari segi qiraah, yang mana satu? Dari segi memahami teks. Ada yang pandai berbahasa Arab, dia rasa dia kerti nahwu. Dia baca kitab fiqh, betul kapok habis. Pening orang kapok. Faham tak? Jadi tidak bermakna dengan reti bahasa Arab kamu reti untuk baca kitab. Boleh tak? Sebab tu banyak orang Arab tapi tak reti baca kitab. Boleh tak kita pergi kedai jual sayur? Ya ammu, ana urid an ata'allam minka fiqhul manhaj. Elok dia ajak kita awal. Orang tak pening. Dia pun pening, kita pun pening. Dia Arab tak? Arab. Kitab tu Arab tak? Arab. Arab pun tak reti baca Arab. Macam mana? Tengok kita bawa kitab semua Quran. Ada mushaf. Kitab fiqh. Ada mushaf. Bawa kepala pun tak. Jangan bawa kan fatul ilmu salaf, ala ilmu qalam. Tapi kalau kita tegak dia kalah tak kita? Kalah. Ana. Kata dia cakap ana. Lepas tu sampai ada seorang dia kelih dengan seorang tu Arab. Dia cakap dah. Bila kali dia terjemah dalam bahasa Arab. Orang tu dah terjemah apa? Dia nak beli buah bingkai. Lepas tu kena tipu. Tu dia kata tukang tipu Arab. Dia kata ana adribuka anta fi wa hima fi. Apa maksud dia? Aku tunggu hang ni, hang mana? Hima hang mana? Soal. Mana tak tahu lah pening lah. Boleh kan nak bercakap? Tapi bila dia laju sikit, kita pening. Lepas tu dah pula saya cakap tegak sikit-sikit boleh kan? Nak balas banyak tak boleh. Faham tak? Jadi kena bezakan kondisi. Jangan hukum secara umum. Boleh faham tak? Boleh faham. Baik. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk berdebat satu golongan yang memandang pergi ke talaqi adalah satu kesalahan, tak faham fiqh aulawiyat dan waqi' dan berbagai tomahan yang lain walaupun sudah mengadakan sesi perbincangan. Dia berhormati Allah kena fahamkan, maksudnya kita kena tahali dia ada di Islam. Kita kena muliakan diri kita ni dengan adab Islam. Bila berbincang, orang tolak kita, orang kata macam-macam, itu bukan yang biasa. Jadi macam mana cara nak jawab dia? Dan kita bagi kefahaman apa kepentingan talaqi. Cara ayat kasar dia macam ni. Saya dulu pernah kata dekat saya. Masa saya mula-mula jadi badan pengurus pemerang pada tahun 2005, 2006. Saya jadi badan pengurus sampai 2008. Aku lupa. Itu maksudnya ikhlas dalam kerja. Tak ingat bila jadi. Apa ya? Yang penting pernah jadi lah. Pernah jadi 2 sesi, 2 peringkat. Baik. Masa saya mula-mula, saya kenal saya sebagai seorang yang suka ke Masjid Azhar. Ngaji di Masjid Azhar Al-Syarif. Dan saya tanya dekat saya macam di badan pengurus macam mana masa tu lulus dah. Dah nama pun badan pengurus.
Lani yang badan tergemuk sikit kan. Sebab zaujah jaga lebih. Dia pandai ni sebab dia takut. Pada isteri pun dah marah. Baik. Bila dia tanya kepada saya, dia kata macam mana pengajian? Saya kata alhamdulillah sekarang tak ada masalah. Dan Ustaz Airul sangat memahami. Saya lah puji kena belakang, tak depan. Kalau depan dia saya tutup dia. Kan? Dia duduk di belakang, saya puji dia. Karena bila dia jadi presiden, sebab tu dia kata penting jadi orang paling atas. Sebab dia boleh tasarruf ikut suka dia. Dia kata tak, hari ni tak boleh buat mesyuarat. Esok boleh. Sebab dia telah. Antara nampak ada seorang pemimpin yang baik macam mana, dia akan raikan semua kan? Dia kena kenal ahli dia macam mana, dia kena kenal GJK dia macam mana. Atau boleh jadi pemimpin yang baik. Itu kalau saya dulu tanya, dia akan tanya kalau kita esok kita nak buat mesyuarat. Okey, berapa kita nak buat mesyuarat? Ada cadangan sekian-sekian. Lepas tu dia tanya kat saya, Ustaz Nazrul, esok ada kelas tak waktu tu? Ustaz Nazrul ada kelas tak waktu tu? Pukul sekian-sekian. Nampak ni? Dia bukan bincang lepas tu tuduh orang tuahan macam-macam. Dia tak kenal cara macam tu. Tak kenal cara, dia tak kenal fiqh aulawiyah. Ni lebih aula. Mesyuarat lebih aula. Ya betul. Kami mesyuarat dah. Mesyuarat berlaku dah. Ya jalan macam biasa. Tapi dia tanya lu, pukul berapa habis kelas? Siapa? Sampai maghrib kelas ni. Lepas isyak ada tak lagi? Lepas isyak tak ada. Kelas lepas maghrib terus sambung sampai isyak tak ada. Sampai maghrib saja. Okey, boleh tak Ustaz Nazrul lepas maghrib tu terus naik taksi balik ke pejabat pemerintah? Terus tak mesyuarat boleh tak? Ya boleh. Tapi kena korban sikit lah daripada orang lain. Maksud dia raih kita tak? Dia raih kita. Lepas isyak memang tak ada kelas. Bohong. Walidnya di Masjid Azhar berhenti kelas lepas isyak. Ya. Apa salah kalau buat mesyuarat lepas isyak? Aulawiyah ada waktu tu. Ya kita nak tidur waktu tu. Ni hak yang lain, ahli mesyuarat lain. Oh ya, waktu tu nak tengok bola. Kan? Waktu tu nak tengok nak main macam ni sekian-sekian. Jadi kenapa nak kena buat mesyuarat waktu tu? Oh, kamu sanggup untuk nak korbankan waktu kelas pengajian kawan kamu untuk kamu nak bersorak-sorak pada waktu tersebut. Dan waktu tu kamu tak buat apa pun, hanya melayari internet, kemudian sorak-sorak pada lepas pukul 9. Apa kata kalau buat mesyuarat lepas tu? Sampai pukul 1 pun tak ada masalah. Tapi kelas lah waktu tu. So bagi start hari yang baru pula. Boleh tak? Lepas tu tak perlu timbul masalah aulawiyah, fiqh al-waqi' dan sebagainya. Lepas tu saya kata apa? Pernah seorang kepimpinan kata kepada saya, pada mula-mula saya jadi badan jadi badan kepimpinan, badan pengurus. Waktu tu saya pun terkenal sebagai orang yang rajin pergi Masjid Azhar sebab duduk di Mesir lah, duduk di Kairah waktu tu. Dan dia selalu ke Masjid Azhar dan sebagainya. Habis orang kata, anda dengar enter ni makin banyak, makin hari makin lama tengok lebih duduk mengaji di Masjid Azhar ni. Mana enter dari jauh dah ni dengan apa ni? Dengan aulawiyat yang sepatutnya yang bawa. Saya nak tanya lah ni, saya mengaji tidak aulawiyat ataupun tidak? Aula ataupun tidak saya mengaji ni? Saya mengaji untuk siapa? Saya mengaji untuk Islam. Saya ambil balik nafas balik kalam tersebut untuk diri saya. Jadi saya kata, saya mengaji untuk Islam. Saya mengaji balik untuk Islam, bukan untuk diri saya sendiri. Macam mana boleh kata itu amal fardi? Kalau orang kata mengaji talaqi ni amal fardi, tak kena. Dia amal jama'i sebenarnya. Amal jama'i itu mengaji untuk orang ramai. Ada mengaji untuk seorang-seorang. Mengaji pada rumah. Aku mengaji ni bagi jadi alim, duduk rumah. Orang mengaji bagi jadi alim, duduk dengan masyarakat. Betul atau tidak? Dia akan duduk dengan masyarakat. Kalau bersatuan pula, dia akan mampu untuk nak nilaikan bagaimana nak sampaikan ilmu tadi kepada masyarakat. Baik, kemudian saya kata apa lagi? Dia kata, kalau kata ustaz, saya nak kata kat ustaz, saya nak cerita satu benda. Semua orang boleh berceramah kalau dilatih dengan cara yang baik, dia mampu untuk berceramah. Tapi berapa ramai yang boleh keluarkan hukum dengan cara yang betul? Saya dengan cara riak dia. Saya ni yang akan ditanya nanti. Yang balik akan ditanya nanti saya. Saya kalau kata ustaz nanti balik ke bumi Malaysia, kalau tak mampu jawab satu hukum, jangan tanya saya. Sebab dulu ustaz kata saya amal fardi. Jangan tanya saya. Sebab ustaz kena jawab sendiri masa tu. Kalau kita tengok balik, tak mana ilmu kita sebenarnya. Masuk sekarang ni jangan celah dua-dua pihak. Orang yang berpersatuan jangan celah. Orang yang mengaji pun jangan celah. Masing-masing bantu kan bagus. Itu yang baik. Ni tak orang persatuan yang kau, puak persatuan tak mengaji. Hak orang persatuan nak, puak ni sampai tak TV aulawiyah. Mana yang patut kita dahulukan? Tak patut keluar macam tu. Dua-dua penting. Kamu nak, kalau kata kamu tidak ada kemampuan dengan tu, kamu hantar kawan kamu bagi sokongan pada dia. Dia nanti akan balik mengajak kami pula nanti. Tapi rugilah duduk kat sini dah. Tiba-tiba duduk bagi hantar orang. Ya. Dia rugi. Baik, satu yang kedua, Syekh Nuruddin pernah sebut. Ditanya berkenaan dengan majlis di rumah Kedah, di apa ni? Di Armah. Dan majlis apa ni, mesyuarat agung Kedah. Syekh Nuruddin tanya kepada YDP Kedah pada waktu tersebut, tanya,
Berapa ramai yang main ke mesyuarat tu? Dah YDP jawab hanya lebih kurang 200 lebih orang. Saya tanya berapa ratus orang lagi yang kat ahli Kedah ni berapa ramai di bumi Mesir. Ahli Kedah dekat 1000 orang. Yang main 200 orang. Jadi maksudnya ada 800 lagi yang tidak datang. Apa Syekh Nurdin kata? Oh, maksudnya orang Kedah ni macam-macam lah. Maksudnya mengaji pun tidak. Ada orang Kedah yang mengaji pun tidak, persatuan pun tidak. Kotlah persatuan tapi mengaji boleh terima lagi, masuk ada kerja juga. Yang ni pula mengaji tak persatuan, orang ada kerja yang dia buat. Ni ada yang tak ada apa langsung. Betul, mengaji pun tak, tak laki pun tak. Yang tu realiti di Mesir, patut kita terima. Di mana? Berapa ramai yang tak mengaji, tak pernah persatuan. Lepas tu nak komplain orang. Jadi apa kata kalau dua golongan, persatuan dan juga pengajian, dua-dua bergabung dan kemudian berbaik-baik dan kemudian saling bantu-membantu. Kita yang mengaji, tolong keluarkan hukum. Kalau ada masalah tentu kita tanya pada orang yang persatuan, apa yang boleh kami bantu, apa perkara-perkara yang boleh kami bantu. Orang persatuan pula bagi semangat pada orang yang mengaji. Silalah pergi mengaji, kami perlukan bantuan kalian, kami perlukan doa kalian nanti. Ini mana? Jadi tak perlu ada tuhan dan sebagainya. Allah Ta'ala. Terus soalan. Lalu soalan tanya, apakah ruang bagi seorang wanita untuk berkhidmat sebagai fuqaha di Malaysia? Adakah mustahil regulasi sahaja syukuran? Mustahil boleh perempuan kan? Boleh. Mustahil boleh. Cuma nak bagi faham untuk real konteks. Kita nampak mustahil itu tinggi sangat. Dalam masalah untuk penentuan hukum hakam, dia ada proses dia bagi tinggi mustahil lah. Lepas pada tu ada Allah sikit yang sekarang ni zaman mungkin zaman tak sampai ke mustahil tu ada bahagian-bahagian tertentu yang kita boleh bagi semangat walaupun bukan macam kita ada situ. Sekarang ni disebut istiari bagi ulama-ulama ajar kita cara bagaimana. Kita tak berapa pandangan sendiri, tapi kita pilih, kita faham hukum-hukum dikeluarkan oleh ulama terdahulu untuk kita pilih yang mana lebih sesuai dengan konteks semasa. Itu contoh-contoh semua bidang-bidang yang kita boleh, walaupun tak sampai tak mesti mutlak, tapi kita boleh bagi semangat seluruh hukum hakam dan pembinaan sebuah negara. Tapi nak dapat semua tu, syarat dia mesti cukup syarat dan dilatih oleh orang yang selayaknya dalam bidang tersebut dalam tempoh yang cukup. Jadi kalau masalah ruang maupun perempuan orang itu sama saja. Konser pun boleh. Kalau ada lah. Tak tahulah sebenarnya. Kemudian apakah kaedah untuk kita faham setiap muhadarah bersama syekh di majalah talaqi setiap hari? Yang pertama adalah nak bagi kita nak sebut tadi bukan talaqi ini semua sekali memang ada begitu. Yang pertama tengok kita punya kemampuan dan tengok kita punya kecenderungan. Mungkin kita minat bab hadis, mungkin kita minat bab akidah, atau mungkin kita minat bab fiqh. Yang ini kita pilih untuk kita jadi sebagai kita punya core kelas kita. Maksud core kelas tu mati pun main juga. Macam tu lah lebih kurang lah. Mari kita pilih. Bukan mati, bukan kita lah mati, kucing kita matilah. Pilih juga kelas. Kita yang tu kita pilih bidang yang kita rasa tu, itu kita tumpu syekh, kita tumpu sungguh. Contoh hadis kita pilih. Kalau sebab sakit nanti balik saya nak bagi semua itu, saya boleh syarahkan hadis dengan betul. Jadi saya nak pilih bidang hadis lah sebab kemampuan saya ada komen lain. Yang ni saya pilih betul. Kemudian yang kita dah pilih ini jangan berhenti. Memanglah naik seminggu tak faham, 2 minggu tak faham, 3 minggu tak faham, tinggalkan. Kalau saya nak pergi duduk di pasar dulu supaya saya dapat menguasai bahasa Amni. Tak boleh. Masalah maharah lughawiyah, kemahiran berbahasa ni dia meningkat sedikit demi sedikit. Kita tak sedar. Tapi lepas tempoh yang lama baru kita perasan. Tapi dengan syarat mudah orang. Jadi nak faham tu macam disebut asalnya pilih yang kita rasa kita boleh istiqamah, satu ataupun dua. Yang tu kita duduk tu jangan tinggal. Lepas tahun 2 tahun baru kita akan nampak natijah dia. Sana suruh macam Anda sendiri pengalaman saya dulu. Tanyalah masing-masing. Jangan sebut Anda lepas 4 tahun baru faham. Tapi nak boleh dapat 4 tahun lepas baru faham tu, kena ada lah tahun 1, 2, 3 yang tak faham tu. Kalau tak ada 1, 2, 3 yang tak faham tu, maknanya kena tunggu 4 tahun pula lagi lah baru boleh faham. Ini bagi kita pegang, jangan tinggal. Kemudian tambahlah kemahiran-kemahiran dulu tu diberikan telah yang bantuan luaran dengan syarat yang tadi tu jangan tinggal. Tu cara yang terbaik, cara yang sepatutnya. Bukan dengan cara tinggal yang ni dibuat dari dulu. Kemudian masalah talaqi ni satu lagi kita nak tambahlah masalah bukan setakat faham bahasa Arab. Dia kena faham tentang ilmu itu sendiri. Ada maklumat-maklumat asasi tentang ilmu tersebut yang kita kena grab dan kita kena dapat supaya kita boleh faham kelas tu. Cuma ujian macam seperti ni betul Ustaz. InsyaAllah Syekh tu akan terang sikit demi sikit lepas lagi kita nak faham. Macam mana sebenarnya pernah berlaku masalah yang 4 tahun dulu ingat tapi tak faham. Tak faham dengan betul. Lepas 5 tahun Syekh terang sekali lagi baru nampak oh gini rupanya. Jadi nak bagi tahu syaratnya mesti betul Ustaz. Itu yang penting Kaedah balik itu duduk, pilih, janganlah pilih semua kata Arab.
Pilih yang mana patut, lepas tu pegang sungguh-sungguh dan minta bantuan luaran. Apakah faktor menyebabkan mengantuk? Sebab tu tadi kita masih ni saya pun tak tahu nak buat macam mana. Bila dah mengantuk, tidurlah. Jadi, ke mana pun asalnya minat. Lepas tu setialah. Janganlah sebelum pergi kelas tengok Carta Korea 18 episod. 16 saja Korea ni tak 18. 2 hari tu tambah satu tu. 18 habis kelas lagi pukul 2.5 minit. Pukul 1.57 kita tamatkan tayangan. Lari naik taksi letih. Memang naik taksi pun lebih letih. Tengok kita persiapan sebelum tu. Jadi satu susunan masa tu, tanya soalan dulu semua lah. Jadi cara dia macam saya bersuruh tadi, kita pulang dari sini dengan latihan. Yang ketiga dia tanya apakah jawapan sesuai. Bila seorang tanya kepada kita, adakah kamu faham apa yang diajar oleh Syekh? Sebab memang jawab tak faham lah. Takkan nak bohong. Jawab saya cuma faham sekian-sekian. Yang ni saya tak faham, yang ni saya dapat faham. Biasalah kita dalam proses latihan. Tengok, kalau Syekh tanya tak faham, sebut tak faham Syekh. So ulang balik. Yang ni yang kita kena buat. Jangan malu untuk kata tak erti. Bila malu untuk kata tak erti, sampai bila-bila pun takkan erti lah. Ini yang penting sekali. Walaupun tahun 1 ke, tahun 2 ke, tahun 3 tahun 4 ke, sama saja. Tak faham, sebut tak faham. Yang keduanya kena sabar. Kena betul-betul dan sabar. Yang keempat, bila kita nak bagikan waktu untuk baca buku kuliah dan lagi. Yang ni kena pandai-pandai lah. Nak lebih sendiri lah time masa. Sebenarnya kena faham ni. Ini ramai masalah faham. Dengan pengajian yang telah kita turut, sebenarnya kita tengah dilatih untuk Ustaz Abdul sebut tadi, kita dilatih untuk memahami teks dan untuk menghuraikan teks. Memanglah kita tak boleh nak cakap bahasa Arab, tapi kita diajar untuk latihan untuk membaca dan mengeluarkan kefahaman yang betul. Dengan latihan bertupi setiap hari, setiap minggu yang latihan tu, menyebabkan bila saja kita baca kitab kuliah tu akan jadi mudah pada kita. Jadi tak bertemu. Masa kelas kuliah, bacalah buku kuliah. Masa buku taraki, bacalah buku taraki. Esok ada kelas taraki. Hari ini murajaah sikit. Lagi, nak pandai-pandai lagi lah ikut keperluan. Jadi ini kembali kepada diri sendiri juga. Bukannya soalan untuk kita jawab umum ni. Kalau kita tak bertemu, tak akan bertemu. Siapa yang hadir ke kelas-kelas pengajian memang dia akan rasa sungguh. Kelas-kelas pengajian di masjid membantu sungguh-sungguh dia punya perbezaan di Azhar. Dan yang kelima, bagaimana cara untuk akhwat yang mau sambung sampai suruh carilah ustaz-ustaz yang sambung juga. Sana dulu ada lagi ni. Ada lagi. Tengok kemampuan lah. Cuma yang dah sebut macam ni lah. Betul lah. Isteri pun jangan marah. Dia mesti. Kalau tak tahu kita ada. Nak beritahu masalah yang kita kena faham. Tak semua orang diberi rezeki untuk boleh sambung lebih daripada 4. Kadang-kadang keluarga. Cuma tetap macam ni lah. Tetap semua orang ada matlamat dan target. Cuma sekadar mana yang kita dapat dan kita orang tak beri rezeki tu, kita tunaikan setakat itu. Jangan melebihi batas. Bila kita reti zakat haji, haji lah. Balik jangan kita pandai-pandai. Jadi tak penting, tak mungkin tak semua dapat capai sampai tahap paling tinggi. Cuma semua orang kena reti tahap mana dia capai, supaya balik nanti buat takat tu saja. Jangan melebihi kemampuan dia. InsyaAllah masyarakat akan stabil. Yang jadi tak stabil hari ini sebab dia ngaji takat-takat sekian-sekian, lepas tu duduk haram. Itu masalah. Biarlah ada doktor pun, tapi kalau duduk haram tu memang haram lah dia. Nampak dah ni, tak ada apa. Dia bisa kalau jawab lah soalan. Assalamualaikum. Kita tengah ni. Assalamualaikum Ustaz. Kalau tengok keadaan sekarang, ramai ikhwah yang mampu mengajar dan baca kitab. Buktinya lebih ramai tenaga pengajar tutorial adalah lelaki. Mereka memang terbatas kemampuan akhwat untuk mengajar. Akhwat agak sukar untuk bertalaki di Masjid Azhar. Boleh cuma akan ada banyak masalah. Macam-macam. Cuma akan ada banyak masalah. Dan kena kuat untuk istiqamah. Nanti Ustaz boleh bagi nasihat untuk akhwat yang mampu menjadi ikhwah dan dalam bidang ini. Syukran, afwan. Ada yang kata Allah, ni yang tanya ni dia dah bagi jawapan. Dia bagi jawapan. Dia kata apa? Akhwat terbatas kemampuan. Agak sukar bertalaki tapi boleh. Cuma banyak masalah. Tapi kena kuat. Jawapan ada. Kita boleh. Tapi kuat lagi lah. Kena kuat. Kepada senang. Kepada kena kuat untuk memahami. Satu.
Jawapan saya cuma tak klikkan lagi. Ini maksud dia yang tulis ni dia dah ada jawapan, cuma dia terkeliru. Di manakah jawapan? Apa ni, maksudnya akhwat kena letakkan semangat dalam diri. Kena paksa sikit. Ustaz-ustaz ni, kalau kata ustaz-ustaz ada banyak di Masjid Azhar, kena paksa sikit untuk bawa mereka pergi ke Masjid Azhar. Kalau dia malam pergi ke Masjid Azhar, ustaz turun jadi musyrik kami nak pergi ke Masjid Azhar. Kalau kelas malam, bolehnya kelas kadang-kadang buat waktu siang. Boleh je pergi kelas waktu siang. Kalau kelas waktu malam kita tak mampu nak pergi, duduk di rumah. Kelas waktu siang kan ada. Kelas waktu pukul 7.30 pagi, pukul 8 pagi pun ada. Kenapa tak pergi kelas pukul 8 pagi? Kenapa nak kena pilih pukul 8 malam? Kalau kita tak mampu nak pergi kelas tadi, kita jenis tak boleh keluar malam. Keluar malam ni jadi kecuci. Lain kali gemar esok. Jadi macam mana? Pilihlah pagi. Apa masalah kan? Maksudnya boleh untuk pilih masa tersebut. Kita boleh tengok jadual di Masjid Azhar dan pilih mana yang kita rasa sesuai untuk pergi. Kalau tengok kelas tu pada waktu malam je ada, yang kita memang minat sungguh dengan syekh tu. Minat dengan syekh lah. Jadi minat sungguh dengan pengajian tersebut. Macam mana kita nak buat usaha untuk cara nak pergi, tapi dengan cara yang betul ya. Dengan keluar seorang-seorang, kita dengar orang. Lagipun seorang-seorang kita berbahaya. Perempuan ni maf'ulun bih, lelaki ni fa'il. Fa'il ni marfu' yang dia. Maf'ulun bih saja dia masuk, dia jaga elok kita. Senang masuk. Jadi kita jaga elok. Itu dalam ilmu waktu itu masih, dalam ilmu lughah pun ada. Jadi dia rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada cara memang. Jadi ada tak kemampuan apa untuk mengajar? Ada. Saya dah kenal Nafisatul Ilm. Ada kemampuan untuk mengajar. Mengajar siapa? Imam Syafi'i. Bukan orang biasa, Imam Syafi'i yang baca kena tutup sudah. Kita alim tak ada dah. Orang sudah punya alim tak ada dah. Kalau bahasa alim gila. Alim tu tak gila, alim sungguh. Terlalu alim. Terlalu. Ada ke bahasa tu? Maksud dia nak gambarkan dengan perkataan payah tentang Imam Syafi'i. Siapa guru dia? Sayyidatina Nafisah, Sayyidatina Karimah, seorang ulama perempuan yang tidak berkahwin, juga alim dalam bidang-bidang yang dia pelajari, tafsir dan hadis dan sebagainya. Maksudnya ada orang perempuan yang boleh jadi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mampu untuk jadi pakar rujuk bagi para sahabat, mampu untuk letakkan hukuman ini betul ataupun tidak. Umur berapa? Umur berapa waktu Nabi SAW meninggal dunia? Umur 18 tahun. Daripada umur 18 sampai umur 60 tahun menjadi orang yang dijadikan rujukan oleh masyarakat. Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Ummu Salamah dan sebagainya. Ini contoh-contoh sahabat yang mampu menjadi seperti itu. Maksudnya akhwat tidak ada alasan untuk tidak jadi alim. Tidak ada alasan. Kita sendiri. Kenapa ada doktor perempuan menjadi doktor pakar? Dia doktor pakar puteri. Putera atau apa nak tengok, dia puteri nanti doktor pakar puteri, dia boleh jadi mampu untuk jadi seorang doktor pakar. Tapi kenapa seorang ustazah tak boleh mampu menjadi seorang ulama yang pakar dalam, dia tak boleh jadi ulama ulama semua. Kenapa ustazah tidak mampu untuk jadi seorang yang ahli dalam bidang agama, sedangkan doktor boleh mampu untuk hebat dalam bidang kedoktoran ni? Cuba bandingkan. Doktor boleh jadi 6 tahun pengajian dengan praktikal semua sekali, boleh jadi doktor pakar. Kenapa saya sebagai ustazah tidak mampu nak cakap masuk ustazah pilihan? Dia tak payah mengaji. Hang comel sikit, tobat masuk lah. Hang comel sikit, boleh cakap sikit, saya sempurna. Siapa lagi masuk? Boleh sempurna sikit. Allahuakbar. Terima kasih atas jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh ahli panel. Dan sebagai kesimpulannya, yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita sebagai pelajar Azhar perlu menjadikan menuntut ilmu, belajar ini sebagai satu kerja utama kita dan jadi satu budaya seharian kita, ya? Dan kita perlu menuntut ilmu dengan cara yang betul yang telah diterangkan oleh Habib sebentar tadi. Dan akhirnya saya ingin membaca satu ayat daripada Ustaz Syed Hawa, seorang nakib yang tertinggi dalam Jamaah Ikhwan Muslimin. Beliau berkata dalam kitabnya Kailan Namdi Ba'inan an Ihtiyajatil Asri, dia berkata inna tajribatal qarni rabi' ashar al-hijri athbatat anna alladhina tatalammatu ala aydi rabbaniyin wa ashu fi ajwa'il masjid wat talaqqi kanu humul anqa wal arqa wal aqdam ala da'wah. Maksud dia apa? Maksud dia sesungguhnya eksperimen pengalaman pada kurun ke-14 Hijrah, kurun yang lepas, telah membuktikan bahawa orang-orang yang berguru dengan ulama-ulama rabbani
dan hidup di persekitaran masjid dan talaqi. Mereka adalah orang yang paling suci, paling tinggi dan paling mampu untuk menjalankan kerja-kerja dakwah. Jadi sama-sama kita renungkan kata-kata ini, kata-kata daripada seorang yang dihormati di dalam jemaah kaum muslimin. Dan pada akhirnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada LPNN yang sudi meluangkan masa memberikan pendapat-pendapat dan ilmu kepada kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Dan itu sahaja daripada kami. Aku berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Moderator, Ustaz Fauzan dan juga ketiga-tiga ahli panel kita. Jadi harapnya kita dapat mengambil istifadah dan manfaat yang sebaik mungkin daripada forum yang telah dibincangkan seperti tadi. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan wakil TV Al-Azhar.com Ustaz Azrul Azwan untuk menyampaikan cenderamata kepada moderator dan ahli-ahli panel. Yang pertama saya jemput Ustaz Muhammad Fauzan untuk menerima cenderamata. Seterusnya Ustaz Muhammad Nazrul. Dan yang terakhir Ustaz Muhammad Nur Azam. Terima kasih Ustaz Nazrul. Dan pihak majlis tidak lupa juga untuk menyampaikan salam pegawai Hal Ehwal Pelajar Melaka Mesir Encik Muhammad Anwar kepada semua. Beliau ta'azurlah kerana tak dapat datang pada majlis kita pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat, ikhwan-ikhwan yang dikasihi oleh Allah SWT, dengan ini maka tamatlah program ini kita selama 4 hari ini. Semoga kita mendapat